Sayangnya pokok elok macam ni pun nak kena buang ke? Bila ramai cakap macam tu kan. Bila kita tengok elok-elok, rupanya pokok ni dah ada bintik-bintik kuning macam ni. Ni sebenarnya virus mosaic. Kenapa pokok yang dah kena virus mosaic kena cabut? Sebab virus ni dia tak boleh rawat seperti kulat dan bakteria. Bila pokok sudah terjangkit, virus akan kekal dalam pokok tu dan dia akan jadi pusat jangkitan. Serangga penyebar seperti afid, kutu daun, tricks, whitefly, dia ambil virus tu dan disinggah ke pokok lain yang sihat dan menyebarkan virus ni dengan sangat cepat lah. Pokok yang dah dijangkiti sebenarnya boleh jadi umpan lah pada serangga penyebar, sebab daun yang rosak yang lemah tu dihasilkan satu bau kimia. Bau kimia ni yang akan tarik serangga datang. Bila populasi serangga meningkat, kadar sebar virus lagi agresif lah. So pokok yang dah dicabut tu kena lupuskan dengan segera. Jangan letak sebelah-sebelah dalam kebun ni. Buang jauh-jauh. Bersihkan alat peralatan, jangan cross infection sebab peralatan pula. Seperti contoh kebun kita yang satu ni, asal-asalnya satu je pokok yang kena virus. Tapi sebabkan pekerja kita lambat buang, tengok dia dah berjangkit ke sebelah-sebelah. Ini tak lama pun, ni tempoh dalam masa 1 minggu je. Biarkan lagi tak buang ni, dia boleh merebak satu pokok, rugi besar kita.